Dalam memulakan kerja seharian, sesetengah individu perlu mengambil kopi bagi meningkatkan kualiti pekerjaan. Walaupun amalan ini nampak tidak berbahaya, terdapat pelbagai kesan baik dan buruk perlu diambil kira. Trend meminum kopi di Malaysia meningkat kerana munculnya banyak kedai kopi persendirian, mesin pengestrakan kopi di rumah yang mampu milik, dan individu ataupun perusahaan kecil yang berkebolehan memanggang biji kopi mereka sendiri. Sekumpulan penyelidik dari Eropah telah melihat pengambilan kopi di beberapa bahagian di dunia. Hasil daripada pemerhatian itu, pengambilan kopi di Asia per kapita adalah di antara 1 hingga 3 cawan sehari. Hidangan secawan kopi bukan lagi sebagai hanya satu minuman, tetapi sudah menjadi kebiasaan dan rutin harian ramai individu. Dalam menikmati aroma dan rasa kopi adalah penting untuk mengetahui risiko minuman kopi itu kepada kesihatan pergigian. Antara kesan kafein kepada badan adalah meningkatkan daya tumpuan, merendahkan tahap keletihan dan menghasilkan hormon yang membantu untuk meningkatkan keadaan fizikal badan dan minda. Individu yang meminati kopi mungkin tidak sedar akan ada bahan lain yang juga terdapat dalam secawan kopi yang mampu memberi kesan buruk jika diambil terlampau banyak dan kerap. Kopi sendiri mempunyai kandungan semula jadi yang dipanggil tanin yang bertanggungjawab untuk rasa pahit kopi. Malangnya, tanin juga menyebabkan kesan perubahan warna pada permukaan gigi. Bahan ini akan memberi reaksi terhadap lapisan luaran gigi yang dipanggil enamel yang menyebabkan kekuningan. Pengambilan kopi berterusan dalam masa yang lama dan jumlah banyak akan menyebabkan kesan lebih buruk. Selain daripada itu, kopi juga bersifat asid yang boleh menyebabkan kesan hakisan pada permukaan gigi dan menyebabkan sensitiviti. Trend rakyat Malaysia pada masa kini gemar menambah pelbagai perasa pada kopi seperti gula karamel dan sebagainya. Ini menyebabkan risiko untuk mendapat karies atau lubang pada gigi meningkat. Peminat tegar kopi boleh mengelakkan kesan buruk pada kesihatan dan estetik gigi dengan mengamalkan beberapa langkah pencegahan. Langkah yang utama adalah dengan mengurangkan penambahan gula pada kopi. Lebih elok jika tidak langsung meletakkan sebarang unsur pemanis. Kesan kepada langkah ini bukan sahaja meningkatkan kesihatan pergigian dari segi mengurangkan jumlah karies atau lubang pada gigi, malah ia mampu membantu mengurangkan risiko penyakit kencing manis. Bagi mengurangkan kesan kekuningan pada permukaan gigi, langkah mudah yang boleh dilakukan adalah dengan berkumur setelah meminum kopi. Ini dapat menghilangkan pigmen kekuningan pada permukaan gigi yang menyebabkan perubahan warna. Cara mudah yang lain adalah dengan menggunakan straw. Langkah ini dapat mengelakkan sentuhan langsung cecair kopi pada permukaan gigi. Akhirnya, pengambilan kopi dalam jumlah yang sederhana adalah amalan yang baik untuk mengelakkan kesan buruk pada kesihatan dan estetik pergigian. Oleh itu, hasil penyelidikan pada tahun 2023, 5 cawan kopi sehari adalah pengambilan maksimum untuk setiap individu. Penting bagi setiap individu memahami kesan pengambilan kopi ini dan mengamalkan langkah pencegahan dengan penuh kesedaran agar kesihatan gigi tidak terjejas.